Sepanjang 2 hari pelaksanaan Ops Hari Raya Aidiladha 2026, jumlah kenderaan diperiksa adalah sebanyak 1,662, jumlah kenderaan diambil tindakan 206, jumlah notis P22 510 dan jumlah pemandu disaring 53 orang dan kesemuanya negatif. Kesalahan dikesan tiada lesen kenderaan motor ataupun road tax 179, tiada lesen memandu 103, tiada insurans 119, kesalahan teknikal 27, lain-lain kesalahan 86. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, sebanyak 23,287 kenderaan perdagangan telah diperiksa dengan 2,923 tindakan penguatkuasaan telah diambil, termasuk 44 kenderaan telah disita. Kesalahan utama yang direkodkan untuk perdagangan, kenderaan perdagangan, kesalahan lebih muatan 677, tiada lesen kenderaan perdagangan ataupun CDL 772, tiada lesen vocational 999, LKM ataupun road tax dan insurans telah tamat tempoh 601 dan pemeriksaan berkala Puspakom yang telah tamat tempoh sebanyak 559. Tempoh Januari hingga Mei 2026 sebanyak 60 kenderaan mewah telah disita yang melibatkan contohnya Toyota Velfire, Toyota Alphard dan Porsche Cayenne. Antara kesalahan utama yang dikesan dalam ops kenderaan mewah adalah LKM dan insurans yang telah tamat tempoh serta tiada lesen memandu yang sah.